Mesin untuk buat thread dekat pipe besi. Pakai mesin ni mudah saja. Semua boleh buat dekat sini. Potong boleh, dibber boleh, buat thread pun boleh. Korang tinggal masukkan je macam ni dan terus siap semua. Kalau korang buat kerja yang perlu buat banyak thread dekat pipe besi, yang ni mesin dia. Yang ni threading machine dari Jetmat. Mesin ni dia datang ketul macam ni. Body dia ni saiz ni saja. Kalau korang nak pakai, nak guna letak atas meja pun boleh, atau nak pakai dia punya kaki. Dia ada 3 kaki macam ni. Walaupun saiz compact macam ni, tapi body dalam dia ni berat tau. Body dia ni saja dekat 66 kilo. Sebab semua part dia ni solid. Dia pakai cast iron. Memang berat. Pusingan motor dia ni 28 RPM sahaja. Memang sangat perlahan. Tapi pusingan dia ni kuat tau. Sebab jenis high torque, low RPM. Pusingan motor dia ni perlahan. Jadi torque dia ni berganda. Bila nak buat thread macam ni, memang perlu sangat motor yang pusing perlahan macam ni, tapi pusingan dia tu kuat. Baru dia boleh gigit besi tu jadikan thread. Jadi bila korang guna mesin ni, hati-hati. Elakkan korang pegang bahagian sini. Sebab pusingan dia ni susah untuk berhenti. Korang kena biasakan tangan dekat dia punya switch sini. Jadi kalau apa-apa tersangkut, terus tekan dekat sini. Mesin ni dia ada chuck sama macam mesin lathe. Dekat sini untuk pegang pipe. Dia boleh pusing macam ni untuk ikat dan longgarkan pipe. Kalau model ni, maksimum pipe yang boleh masuk 50mm. Jadi mesin ni korang boleh guna untuk buat thread pipe 2 inci ke bawah. Untuk ikat pipe, satu dekat bahagian sini, satu lagi dekat bahagian belakang. Sini pun sama, dia macam chuck mesin lathe juga. Boleh pusing macam ni untuk ikat pipe. Dekat sini pula, dia ada 3 jenis alat yang korang boleh guna. Yang first ni untuk potong pipe. Mata dia ni jenis macam ni. Kalau pakai mata jenis macam ni, dia lebih tepat. Sebab mata dia ni, dia akan pusing ikut pipe tu. Jadi potongan dia tu memang tegak. Dan bila pakai mata ni, memang sangat mudah untuk potong. Korang tinggal masukkan pipe macam ni, letak dia punya mata potong ni dan clamp. Hidupkan mesin, biar dia punya pipe ni pusing dan ikat dia punya clamp ni slow-slow sampailah pipe besi tu putus. Kalau korang tengok potongan dia ni memang tepat. Bila dah siap potong macam ni, bahagian hujung dia ni akan jadi tajam macam ni. Jadi korang boleh hilangkan bahagian tajam ni guna rima bahagian sini. Yang ni untuk deburring pipe besi ni. Dia akan hilangkan besi-besi yang tajam dekat bahagian sini. Dia akan chamfer bahagian hujung sini. Barulah nanti bahagian sini tak tajam. Dan untuk buat thread, korang kena pakai yang tengah sini, yang paling besar. Kat sini dia ada 4 mata tau. Dia siap-siap label macam ni. Dan mesin ni dia bagi 2 saiz mata. Korang boleh pakai ikut saiz pipe. Dekat bahagian mata dia ni, dia ada label marking nombor. Korang kena pasang mata ni ikut turutan. Dan dekat dia punya kepala ni pun dia dah siap label macam ni. Tinggal masukkan mata ikut bahagian label dia ni. Ikut turutan dia. Lepas korang pasang, diameter mata dia ni korang boleh adjust dekat handle bahagian sini. Setiap kali korang adjust bahagian sini, diameter mata dia tu akan berubah. Mata dia ni akan naik turun macam ni. Jadi korang boleh adjust lagi saiz bagi ngam dengan saiz pipe. Dia punya kepala ni korang boleh angkat macam ni. Nanti bila nak potong, korang kena tolak dulu kepala dia ni bagi rapat ke bawah. Dia akan terus lock dekat bahagian sini. Nanti bila nak buka, tinggal tarik je dia punya lock macam ni. Dia akan terus terangkat macam ni. Dan dekat bahagian sini, dia ada release mechanism. Benda ni dia akan release bila pipe tu dah buat thread yang cukup. Jadi bila thread tu dah ngam, dia akan terus lepas dekat bahagian sini. Baru korang boleh undur dia punya kepala ni. Release mechanism ni korang boleh micro adjust lagi dekat bahagian sini. Nak bagi thread dia tu sikit boleh, nak bagi thread dia tu banyak pun boleh. Adjust je dekat sini, pusing je. Mesin ni dia bagi sekali dengan cutting fluid. Sebab mesin ni yang jenis grade heavy duty, dia boleh run lama dan buat thread dengan kerap. Cumanya bila korang nak potong thread banyak, pakai terus dia punya cutting fluid. Isi dekat bahagian sini. Dia ada tangki dan dia ada pump dekat bahagian sini. Bila korang isi dia punya cutting fluid, dia akan sedut naik, dia akan terus keluar dekat cutting head bahagian sini. Jadi kalau korang nak potong thread banyak, pakai terus dia punya cutting fluid. Dia akan jadi pelincir dan jadi coolant untuk bagi mata cutting ni lebih tahan lama. Kalau nak potong sikit, korang boleh titik coolant macam ni saja. Sebab kalau potong sikit, pakai coolant macam ni dia tak sepah. Tapi kalau nak potong banyak, nak run mesin ni lama, pakai terus dia punya cutting fluid yang banyak tu.
Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang nak cari mesin untuk buat thread pipe, korang boleh check mesin dari Jack Mac ni. Mesin ni dia ada 3 model tau. Yang paling kecil 2750. Kalau model 5050, model yang tengah, dia boleh support pipe sampai 2 inci. Kalau yang paling besar, model 8080, dia boleh support pipe sampai 3 inci. Kalau korang nak guna untuk pipe besar, korang kena pilih model yang paling besar ni.